Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya berada di rumah Tuan Anas iaitu di Puncak Alam. Hari ini kita ada kerja untuk mengupgrade single phase ke three phase. Adakah rumah tuan-tuan single phase atau three phase? Ataupun tuan tidak tahu sama ada tuan punya rumah single atau three phase? Mari saya jelaskan berkenaan tersebut. Untuk single phase pula, dia hanya mempunyai dua keluaran kabel sahaja iaitu live dan neutral. Manakala untuk three phase, dia ada live ada 3 keping dan neutral. Red, yellow, blue, neutral. Apa bezanya single phase dan three phase? Okey, perbezaannya ialah dia punya kestabilan load, dia punya bebanan yang kita boleh pakai dan sistem solar lah terutamanya. Untuk perstabilan load tu macam ni. Contohnya bila kita pakai single phase, kadang-kadang kita punya bacaan M tu terlampau tinggi. Manakala bila kita pakai three phase pula, bacaan M tu kita akan dapat sekata. Okey. Untuk bebanan pula, macam yang saya cakap, bebanan kita boleh tambah lebih pada three phase. Manakala untuk single phase, kita kena hadkan kita punya penggunaan ataupun penambahan bebanan. Bebanan tu seperti aircon, mesin basuh, mesin heater. Kita tak boleh pakai benda tu segereput dekat dalam kita punya single phase punya sistem. Okey, manakala untuk three phase pula, walaupun tuan buka 3 biji aircon, 1 mesin basuh, 1 heater, tetap tidak akan ada masalah overload pada tuan punya cut out. Untuk sistem solar pula, tuan kena faham yang bahawasanya sistem solar terbahagi daripada 2 sistem iaitu sistem single phase dan sistem three phase. Single phase ni pula dia merangkumi hingga ke maksimum 12 panel sahaja iaitu inverter 5K. Manakala untuk inverter three phase pula, tuan boleh pergi hingga ke 28 panel iaitu inverter 12K. Kat situ adakah tuan-tuan faham bahawasanya kepentingan sistem three phase di rumah tuan ini? Kalau boleh, tuan nak upgrade three phase daripada single phase ke three phase, boleh contact RPG lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.